Walaupun dok semua mak wi. Tapi dengan mak je lah. Nak ngadu kenapa belaka. Mak hari kerja ke? Mak dok kerja. Di rumah je kak. Suri rumah. Lain pada tu? Lain pada tu. Adok kak. Kalau mau dak kerja, mana mari duit je? Nak wui karik. Mestilah abang hari juga. Hak wui duit tu ke mak. Situ hari napa dak? Peranan abang hari. Rezeki hak ia boleh. Hasil titik peluh ia kerja. Nyali ke keluarga hari juga. Ia bagi ke mak duit untuk belanja. Lepas tu, mak pula bagi karik. Tetap duit orang sama juga daripada abang hari. Walaupun hari nampak ayah hari macam kau jauh. Tapi sebenarnya, ia setiap ada walaupun belakang tabir. Hari kena faham lah. Keadaan abang hari tu gana. Kak Ning nak masuk belah abah saya. Lebih nak suruh saya ni faham perasaan orang lain. Dah, perasaan saya ni gana. Abah tu padahal boleh je. Ia nak layan saya ni molek macam homo saya wak. Kalau dia mampu kenapa? Boleh cakap molek daripada awal. Lagipun saya ni bukan orang lain. Anak ia go. Ayah Ning, ia lain hari. Ia dah tunjuk direct yang dia tu sayang. Tapi, Kak yakin jauh dalam hati dia sayang hari. Dodo kak. Saya ambil dengar. Biar saya dengan hal saya. Kak dah ayah cara lah. Kira kak, hujan macam nak turun Saya balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, damu juga kak. Memang dah faham perasaanku ni kena. Dah apa lah kak. Biar aku diri. Hopeless lah masalah aku. Maafkan aku, kak.